Ina dan saya adalah seorang wellness coach, TV host dan juga entrepreneur. I sebenarnya dalam bidang yang berlainan and I was doing some business dalam bidang fitness juga, but I decided to get into beauty business because I memang seorang yang sukakan beauty dan kecantikan. Ni lah perempuan mana yang tak suka cantik, tak suka beauty, jaga skincare, pakai makeup. Bila I masuk dalam bidang ni, I was looking for something yang macam boleh benefits merawat but at the same time buat muka glowing. And I sangat-sangat bangga yang I dapat produce NRF sunscreen ni sebab dia ibaratkan macam you ada pakai makeup, dia instantly glowkan muka you but dia ada skincare benefits. I sangat teruja lah sebab kita produk Malaysia tapi kita punya kualiti ni dia setanding dengan kualiti produk luar negara. Dan kalau korang nak tahu, kita sebenarnya terinspirasi daripada produk US di mana dia pun ada color changing sunscreen. Tapi I boleh suggest dan I boleh cakap dengan you, kita punya produk pun bukannya calon-calon produk biasa, dia adalah produk yang berkualiti. And ramai dah bagi feedback, cakap best, cakap memang muka glowing, yang ada jerawat, boleh kecutkan jerawat, fine lines ke apa benda semua ke, tak ada masalah langsung. So I'm very proud of my product. I hope that bila korang cuba, korang pun akan love this product as much as I do. Kita baru je launch last month which is October 2024. Sambutan sangat hangat. I sangat berterima kasih lah kepada semua yang support Nana and my team as well. Apa tu NRF sunscreen ni? Nama dia adalah Spectrum Shift dan kita punya identiti adalah shade altering sunscreen. Memang kita buat tu sengaja tak tebal sebab kita nak skin korang breathe, kita nak skin korang ada masa untuk pulih. Dia macam kan dia ada skincare benefits dalam ni. Sebab tu, I cakap sunscreen ni boleh jimatkan duit korang. Dan dia juga boleh cantikkan kulit korang. Sebab apa tau? Sebab dia ada colour tapi takkan clog pores. I apply sekarang. Korang letak, blend. Korang jangan tambah-tambah macam ni. Tambah-tambah macam ni tak keluar. Okay? Kena blend. Kena blend. Korang ratakan je semua. Perbezaan ni I belum ratakan lagi. Terus auto glowing. Okay? Nak pergi pasar. Nak pergi ambil anak sekolah. Nak pergi university. Nak pergi office, malas nak make up dalam kereta, kat dalam train, mana-mana pun korang boleh pakai sebab senang je. Nampak tak beza? Nampak tak? Nampak tak dia terus flawless, dia terus glowing. Yang paling best sesuai untuk semua jenis kulit termasuk sensitive skin. So kalau rugi tau, rugi kalau korang tak dapatkan sekarang. Kenapa perempuan suka sangat bazir duit untuk beli makeup? Tahu kenapa? Sebab some of us memang ada rasa insecure sebab yelah kita ni ada cacat celah kat muka kan, jerawat lah, parut jerawat lah, macam-macam lagi, kulit kusam ke apa kan. I know, I understand sebab I pun dulu macam tu juga. So, I nak bantu korang untuk nombor 1, jimat duit, and nombor 2, memperbaiki kulit muka korang. Sebab apa? Sebab bila you pakai less makeup dekat muka, you let your skin breathe, automatically dia akan bantu kulit muka korang untuk jadi flawless lagi better. So, this one product memang best gila. Bukan saja ada protection, dia ada skincare benefits. Lepas tu bila you dah pakai, orang kata apa, bagi you ada colour sikit kat muka. Macam sekarang ni, I tak pakai makeup apa-apa. It's just this sunscreen. Okay, kulit I boleh breathe, I jimat duit, and yang paling penting, lagi lama I pakai, lagi glowing muka I. So, I nak korang sama-sama jimat duit dengan I juga sambil rawat dan protect our skin. So, korang kena cuba di sunscreen sebab serious best gila. Sebab apa? Sebab ada yang pakai sunscreen kita, dia dab-dab. Korang tak boleh dab. Korang kena buat circular motion. Okay? Korang kena betul-betul pecahkan pigment dulu. Pecahkan pigment dulu, bagi warna dia dah pecah semua, baru korang ratakan. Dulu dah dapat colour yang korang nak, korang boleh ratakan. Sebab tu kita panggil dia shade altering. Morning guys. Alright, ramai tanya saya kan, macam mana rahsia nak bagi kulit kita ni nampak smooth macam ni kan. Actually saya ni tak ada pakai filter apa-apa. Alright, ni ada naik jerawat sikit, tapi muka saya ni serius tak ada pakai filter apa-apa, tapi nampak ada seri kan. So actually make sure setiap hari jangan miss pakai NRF Cosmetic punya shade altering sunscreen ni. Sebab sunscreen ni memang best gila. Dia ada niacinamide 3%, hyaluronic acid 3% dan juga vitamin E. Okay, both of these ingredient ni memang bagus, function gila untuk bagi kulit kita ni nampak smooth and then nampak fresh macam ni. And the best thing is dia ada 4 tone color.
So tak risau kalau bercapuk ke apa semua. So nak kulit macam ni, make sure pakai. Dah beli belum? Kalau belum cuba lagi, make sure try. NRF Cosmetics, nourishing, radiant and flawless.